Hari ini kami akan menunjukkan satu eksperimen menarik yang menggambarkan kuasa transformasi Bowstem, satu suplemen yang direka untuk meningkatkan kesihatan dan peremajaan sel. Pertama, sediakan 2 cawan air. Masukkan sedikit beras ke dalam satu cawan dan mi ke dalam satu lagi. Seterusnya, kita akan mensimulasikan kemasukan toksin ke dalam sistem kita. Dalam kes ini, cecair iodine akan mewakili toksin. Kacau dengan baik untuk pastikan iodin bercampur rata dengan mi dan beras. Perhatikan bagaimana mi dan beras berubah warna dengan cepat. Ini menggambarkan tekanan oksidatif dan kerosakan yang berlaku pada sel dan organ akibat toksin persekitaran. Kini, tiba masanya untuk memperkenalkan senjata rahsia kita, Bowstem. Tuangkan Bowstem ke dalam setiap cawan. Pastikan kedua-dua cawan mi dan beras menerima suplemen ini. Kacau dengan teliti agar Bowstem sebati dengan beras dan mi. Perhatikan bagaimana beras dan mi mula kembali kepada warna asalnya. Ini melambangkan kuasa pemulihan Bowstem, membantu badan kita pulih daripada kesan toksin. Mengapa ini berlaku? Bayangkan mi dan beras ini sebagai sel dalam badan kita atau bahkan organ kita. Apabila kita masukkan iodine yang mewakili toksin, anda lihat betapa cepatnya ia menjejaskan beras dan menjadikannya gelap. Badan kita adalah mesin yang luar biasa, mampu menyembuh dan beregenerasi, tetapi kadang-kadang ia memerlukan sedikit bantuan. Bowstem bukan sekadar suplemen, ia adalah satu komitmen untuk menyuburkan badan anda dari dalam keluar. Pertimbangkan untuk memasukkan Bowstem ke dalam rutin harian anda bagi menyokong keupayaan semula jadi badan untuk menjana semula. Ingat, kesihatan anda adalah pelaburan dan Bowstem sedia membantu anda membuat pelaburan yang bijak.